seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan. Ketegangan rasial antara Melayu dan Cina kembali memanas di Malaysia. Sejumlah anggota DPR dan warga merasa kesal karena sebagian warga Cina Malaysia dinilai enggan berasimilasi, bahkan tidak mau belajar bahasa Melayu. Kondisi ini menimbulkan kecanggungan sosial dan memperbesar jurang antar etnis. Sementara itu, banyak yang membandingkan dengan situasi di Indonesia, di mana etnis Tionghoa dinilai lebih menyatu dengan budaya lokal dan aktif menggunakan bahasa Indonesia. Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Menteri Pendidikan Fadil Siddiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah dan melibatkan guru maupun pelajar atau mana-mana pegawai. Berhubung kes ini, siasatan sudah berlangsung dan tindakan akan dilakukan berdasarkan kepada hasil siasatan. Sebelum ini, tular klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu. Kenapa dia macam ni? Kamu kisah orang lain bantu, tapi kamu tidak patuh pada orang. Yang membuat arahan itu bukan orang, tapi satu institusi pegawai kerajaan, Kementerian Pendidikan, dan dia bukan buat arahan ini secara seronok, telah difikirkan begitu mudah. Merujuk kepada warga asing disconsider visitor kepada negara kita. Mak cakap Ada betul kan? Yang Mamat cakap betul-betul saya tak jawab betul. Bukan saya je, ramai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit terima kasih Mamat. Takut mengilirkan dewan terima kasih. Mana boleh jawapan betul ni? Ini bahas pasal juga itu data. hari. Boleh Muhammad. Soal data tidak boleh mengeluhkan dewan. Yang Muhammad Menteri perlukan data yang tepat. Ini Muhammad pun tak pandai belajar. Ini termasuklah penawaran geran Jambatan Penerbangan Menteri, sikit minta jawapan. antarabangsa GSPC bagi menggalakkan ketibaan pelancong asing melalui penambangan sewa khas dan peningkatan penambangan laluan baru. Misalnya, Tourism Malaysia dengan kerjasama Malaysia Airport Boarding Berhad melaksanakan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kerapan penambangan termasuk laluan penambangan turut tarif flight Minta jalan baru celah. dan penambangan sewa khas dan first dan second tier city. Saya nak tanya ni lembaga pengarah ni, Pantai Timur pengarah Sabah. Motex. Yang Menteri saya tanya, adakah lembaga pengarah Motex ini terdiri pada Ibulah saya jawab. Saya belum lagi baru mula tu. saya tanyalah dan juga saya tengok baru mukadimah ada nama seorang ni ada kaitan dengan ahli politik Kurniawan Mokhtar terima sebanyak sebagai ahli lembaga pengarah ni. 55 penambangan melibatkan laluan baru dari Akaban Turkmenistan Kuala Lumpur, Sabihat Macam mana kena faham bahasa Melayu pun tu. Batang Kuala Lumpur, Batang Kuala Melayu pun tu. dan penambangan siwa khas seperti Nancing, Tawau, Chengdu ke Langkawi, Chengdu ke Kota Kinabalu dan Chongqing ke Langkawi. Manakala Sichuan Airlines akan memerlukan penambangan harian dari Chengdu, Kuala Lumpur dan Yang Hulu Terengganu, kalau berdiri tanpa kebenaran lagi saya akan silakan keluar. Kenyataan Profesor Dr. Teo Kopsian ini memang memutar-balikan fakta dan melanggar-langgarkan hubungan. Kenapakah kenyataan yang rasis dan berputar-balik ini tidak disiasat oleh PDRM? Kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Dan kenyataan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kopsian dalam akaun TikTok yang bernama The Merdeka Times yang mengkritik sekolah bernegara
pula. Dalam TikTok ni beliau mendakwa orang Cina yang belajar di sekolah Cina. Saya quote dah sini ya. Tidak pandang tinggi. Mereka pandang menghina kepada orang Melayu. Mereka mendapati bangsa Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak bijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Sebab apa mereka nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Dan Sri Yang Dipertua, saya dan ramai adik-adik berhormat di Dewan ni belajar di sekolah Cina. Kami tidak pernah diajar untuk memandang rendah orang Melayu. Kenyataan Profesor Dr. Teo Kok Siang ini memang memutarbalikkan fakta dan melaga-lagakan hubungan di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Ini adalah hasutan. Kenapakah kenyataan yang rasis dan berputarbelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Saya juga menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi memberi amaran kepada pensyarah-pensyarah yang rasis dalam institut pengajian. Apa rasis kalau benda itu betul? Ini kenyataan. Ini kerajaan boleh semak dalam sembang di grup WhatsApp orang Cina. Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Tidak ada bukan beli fakta, bukan nak menghasut. Ini hakikat yang sebenarnya. Jadi kita harus tahu perkara yang sebenarnya untuk kita memahami masalah sekarang dan untuk kita cuba selesaikan masalah sekarang. Jadi ialah sudah tentu mereka tidak mengaku dan mereka akan tanya bukti. Buktinya adalah dalam sembang-sembang Cina sesama Cina dalam masa kerajaan boleh akses bila-bila saja SKAN boleh akses untuk mengetahui dan saya ada bukti tentang satu orang itu dan saya pernah buat laporan kepada SKAN pada tahun lepas waktu hari raya puasa dan SKAN siasat SKAN adalah maklum balas kepada saya. Mereka telah refer kes itu kepada polis. Mereka masukkan saya dalam grup itu tanpa persetujuan saya lah. Bila mereka masuk saya dalam grup mereka itu, mereka ada tujuan lah untuk menyerang saya. Jadi mereka serang saya habis-habisan lah. So maksudnya perkara ini perkara biasa dalam grup eksklusif Cina. Sesama Cina itu mereka sembang macam-macam lah. Mereka memberi sebab mengapa bahasa Melayu itu tak penting. Dan Sakop sendiri pernah berkata kan, dalam satu seminar di Parlimen pada tahun lepas bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi bila dibandingkan dengan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Betul. Tetapi bahasa Melayu ada nilai kenegaraan. Itu penting. Itu harus difahami oleh semua rakyat